Kalau betul Mak tu Agung, kenapa dia sanggup halau aku? Aku anak sulung. Mak dan ayah bercerai masa aku umur 2 tahun. Aku tinggal dengan mak dan ayah tiri. Dari kecil, aku belajar satu benda. Hidup anak sulung ni tak mudah. Semua tanggungjawab letak atas kepala. Adik menangis, aku salah. Adik nak apa-apa, aku kena mengalah. Buku sekolah kena conteng dengan adik pun aku yang kena marah. Dah biasa. Tapi setiap kali kena marah, tetap terasa. Bila balik kampung, mak suka jaja cerita buruk pasal aku. Aku tak anggap itu aib sangat, tapi lebih kepada fitnah. Dia kata aku pemalas, aku tak tolong dia, aku tak buat kerja rumah. Dia cakap, aku suka tidur je dekat rumah, tak matang, suka gaduh dengan adik-adik. Padahal setiap kali ujian, aku dapat top 10. Balik sekolah, aku basuh baju aku sendiri pakai tangan. Aku angkat kain, lipat baju. Aku sapu dan mop lantai sebelum mak balik kerja. Tapi kalau ada satu benda yang aku tak sempat buat, mak akan cakap, aku langsung tak buat kerja rumah dan sengaja nak susahkan dia. Kalau kau tak nak buat kerja dekat rumah ni, kau boleh berambus. Carilah orang lain nak jaga kau. Dia jerit sambil lempar baju-baju yang aku baru lipat. Orang mesti fikir, alam mak engkau bergurau je. Tapi selang 10 minit, dia ulang lagi. Buat apa lagi? Aku tak mau tengok muka kau dekat sini. Keluar dari rumah sekarang. Angkut semua barang-barang kau. Aku tak nak tengok lagi. Aku tak lawan. Aku cuma diam, kutip baju yang aku sempat. Masukkan dalam plastik sebab mak tak bagi pakai beg. Katanya itu beg dia. Semua dalam rumah ni harta dia, aku tak boleh usik. Aku jalan kaki ke rumah Tok, 20 minit perjalanan. Sampai sana, bukan dapat simpati, tapi kena gelak. Itulah, buat hal lagi, kata mereka. Orang takkan faham. Bila kau dah buat sebaik mungkin, tapi tetap kena macam ni. Rasa macam kena buang dari keluarga sendiri. Mak tak sayang aku. Padahal, aku yang ada dengan dia dari dulu. Sebelum dia kahwin lain. Sebelum ada adik-adik lain. Malam tu, aku duduk termenung dalam bilik stor rumah Tok. Ada jus golish yang aku belikan dulu. Aku tak jahat. Aku tak liar. Kenapa nasib aku selalu macam ni? Orang selalu tekankan pasal anak derhaka. Tapi kalau sebaliknya, kalau mak sendiri yang jahat, anak kena pejam mata je. Sebenarnya banyak lagi aku nak cerita. Dari zaman sekolah rendah sampailah sekarang dah bekerja. Macam-macam dah berlaku. Aku akan sambung kisah aku kalau ada yang sudi nak dengar.